Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Mustaqim bin Darus dalam ruangan Sembang Guaman Jabatan Bentang Guaman. Episod kali ini kita nak bincang satu topik yang menjadi isu besar bagi pasangan-pasangan yang telah pun bercerai, iaitu berkenaan dengan hak jaga anak-anak. Siapakah yang lebih layak? Adakah ibu, bapa atau kedua-duanya? Jadi untuk membincangkan topik ini pada hari ini, pihak kami telah pun menjemput seorang pegawai syariah dari Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, iaitu Tuan Muhammad Tajuddin Saifullah bin Abdul Wahab. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memula dengan topik perbincangan kita pada hari ini, saya minta kalau boleh Tuan Tajuddin untuk memperkenalkan dari segi latar belakang pekerjaan dan sebagainya. Silakan Tuan. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator. Okay, nama saya Muhammad Tajuddin Saifullah bin Abdul Wahab. Sebelum ini saya bertugas sebagai pendaftar di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. Dan sekarang sebagai ketua unit di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia lah, ketua unit transformasi syariah atau lebih dikenali sebagai UTES. Okay. Di JKSM dalam 2 tahun lebih lah saya berada di JKSM sebagai ketua unit UTES. UTES tu dia untuk apa tu? UTES ni dia berperanan untuk menjaga sistem e-syariah yang digunakan pakai di Mahkamah Syariah seluruh Malaysia lah. Okey, jadi apa-apa penambahbaikan, apa-apa pindaan terhadap sistem e-syariah tu adalah melalui UTES lah. Betul, di bawah selian saya. Baik, jadi kita tak salah lagi untuk kita jemputan kita pada hari ini, iaitu Tuan Muhammad Tajuddin Saifullah bin Abdul Wahab, yang juga sebelum ini merupakan seorang pendaftar di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, tak kira anda tengah makan nasi lemak atau tengah duduk santai di rumah atau sedang dalam perjalanan ke pejabat, pastikan anda menonton Sembang Guaman, kerana pada hari ini kita akan pastikan yang tuan-tuan dan puan-puan dapat merongkai persoalan-persoalan berkaitan dengan hak penjagaan anak. Baik tuan, topik kita pada petang ini berkenaan dengan hak jagaan anak. Jadi siapa yang layak untuk menjaga anak ini? Adakah ibu yang selalu ada dengan anak tersebut, ataupun bapa yang mungkin lebih pandai bermain bola? Jadi mungkin Tuan Tajuddin, sebelum kita bincang dengan lebih dalam, boleh terangkan apakah yang dimaksudkan dengan hak jagaan anak dalam konteks undang-undang? Adakah ia lebih kepada siapa yang boleh bagi makan atau lebih daripada itu? Okay, baik, silakan Tuan. Okey, terima kasih kepada Tuan Mustaqim. Okey, memang benar sebagaimana yang dikatakan oleh Tuan Moderator bahawa topik berkenaan dengan hak jagaan anak ni adalah topik yang sangat penting. Dan kes-kes berkenaan dengan perbuatan anak ni merupakan kes-kes yang banyaklah di Mahkamah Syariah seluruh Malaysia, sama ada di negeri Selangor ataupun di mana-mana negeri. Okey, sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut, saya ingin menjelaskan sedikit berkenaan dengan hak jagaan anak itu sendiri. Okey, hadanah ni dia berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud menjaga, merawat ataupun mengasuh dari segi bahasa lah. Maknanya dia jaga, dia rawat dan juga asuh. Manakala dari segi istilah, mengikut Muhammad Shani dalam kitabnya yang mendefinisikan bahawa hadanah adalah suatu tindakan untuk mendidik atau mengasuh anak yang belum mampu untuk berdikari.
Okey, maknanya hadanah ni menjaga anak yang masih di bawah umur, yang tak tahu, dia tak boleh nak menguruskan diri dia sendiri. Okey? Dan kita perlu juga fahami bahawa hadanah ni dia bukan sahaja berlaku terhadap anak yang masih kecil, maknanya dalam 1 hingga 10 tahun. Ada juga hak hadanah ni dia berlaku kepada anak-anak yang dah dewasa, tetapi dia ada keistimewaan seperti budak lembam dan sebagainya lah, yang tak mampu nak uruskan, macam sindrom Down, walaupun dia dah umur 20, 30 dan sebagainya, dia perlukan hak jagaan. Maknanya perlu penjaga untuk membuat keputusan bagi pihak diri dia. Jadi kalau kata budak yang dah melebihi umur pun sekiranya ada keistimewaan yang tertentu, ibu bapa apabila berlaku perceraian perlu dapatkan hak penjagaan daripada mahkamah lah untuk dia buat apa-apa tindakan ataupun keputusan terhadap berkenaan dengan anak tersebut. Okey, dan di Selangor juga semasa saya jadi pendaftar kat sana, ada satu kes hak jagaan ni, anak-anak datang ke mahkamah failkan kes hak jagaan terhadap ibu bapa yang dah terlalu tua, yang tak mampu untuk menguruskan diri dia sendiri, ataupun yang ada penyakit nyayuk lah, maknanya dia tak tahu apa dah. Jadi anak-anak datang ke mahkamah failkan kes hak jagaan. Itu adalah satu-satu kes yang saya rasa di Malaysia lah setakat ni, yang mana anak datang ke mahkamah fail kes hak jagaan terhadap seorang ibu yang dah tua. Jadi apa yang dapat saya simpulkan, hadanah adalah hak penjagaan kepada mana-mana individu yang dia tak mampu untuk menguruskan diri dia sendiri, yang tak mampu nak buat keputusan bagi pihak diri dia, yang tak mampu nak urus diri dia lah. Itu dari segi maksud berkenaan dengan hadanah. Okey. Untuk hak jagaan anak, dia ada had umur anak tertentu ke, ataupun dah sekolah tak boleh, atau macam mana tu? Okey, dari segi umur memang undang-undang dah tetapkan, iaitu kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun ke bawah, maka ibu bapa ataupun pasangan yang bercerai perlu dapatkan hak jagaan, perintah hak jagaan di mahkamah untuk dia buat keputusan lah, sama ada nak sekolahkan anak, nak buat pertukaran sekolah dan sebagainya. Sekiranya ibu bapa tu bercerai, pihak sekolah perlukan perintah hak jagaan anak. Jadi umur untuk dapatkan perintah hak jagaan adalah di bawah 18 tahun. Sekiranya dah melebihi 18 tahun, dia dah tak perlu dah untuk dapatkan perintah hak jagaan, sebab anak tu dah boleh buat keputusan sendiri. Itulah dari segi peruntukan undang-undang. Jadi perintah hak jagaan itu diperlukan terutama sekali melibatkan urusan-urusan rasmi lah. Ya, betul. Tentang sekolah, betul. Dan mungkin buat pasport. Betul, untuk buat pasport dan sebagainya lah. Okey, baik. Mahkamah ni bukan satu tempat seram yang kita sering tengok dalam drama-drama, tapi sebenarnya mahkamah ini merupakan tempat yang paling telus dalam membuat keputusan tentang kepentingan terbaik seorang anak itu. Dan anak ini bukannya barang permainan yang boleh direbut, tetapi harta karun yang boleh dan perlu dijaga sebaik mungkin. Jadi apa mahkamah nak tengok dan pertimbangkan, adakah keperluan emosi anak itu perlukan kasih sayang, siapa yang boleh bagi kasih sayang itu, ataupun siapa yang boleh bagi pendidikan, siapa yang boleh bantu anak itu berjaya dalam hidup, ataupun keselamatan, adakah rumah yang anak-anak tinggal itu selamat dan penuh dengan cinta. Jadi semua itu bergantung kepada siapa yang boleh beri anak itu kehidupan yang terbaik, ya Tuan. Jadi bukan siapa yang paling cool atau yang paling popular. Jadi soalannya Tuan, macam mana mahkamah nak tentukan siapakah yang lebih layak? Adakah selalu ibu yang dapat, atau ada juga kes-kes di mana bapa juga boleh menang dalam tuntutan hak penjagaan anak di mahkamah? Silakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator. Okey, sebenarnya dalam enactment jelas memperuntukkan berkenaan dengan hak jagaan anak lah. Okey, berdasarkan peruntukan enactment, maknanya anak, kalau kata anak tu lelaki,
dari umur 1 bulan, bermula selepas kelahiran sehingga anak tu umur 7 tahun. Undang-undang memperuntukkan bahawa hak jagaan tu keutamaan diberikan kepada ibu. Manakala selepas umur 7 tahun, sepatutnya hak jagaan tu akan berpindah kepada si ayah lah. Sebagaimana kita tahu bahawa kanak-kanak yang masih kecil perlu lebih kasih sayang daripada seorang ibu. Okey. Jadi si bapa ni diberi hak setelah anak tu dah meningkat dewasa sikit. Maknanya bila fungsi ayah ni adalah untuk mendidik, ibu untuk bagi kasih sayang. Sebab tu dari umur 7 tahun ataupun bagi perempuan umur dia dari kecil sehingga 9 tahun. Dan dia boleh dilanjutkan sehingga 11 tahun. Manakala untuk lelaki dari semenjak lahir sehingga umur 7 tahun dan boleh dilanjutkan sehingga 9 tahun lah. Okey. Walau bagaimanapun, mahkamah dia akan lihat kebajikan anak tu sendiri. Kebajikan. Maknanya anak ni kalau kata berada dengan ibu, adakah dia dapat kasih sayang, pendidikan yang terbaik dari segi hak jagaan, ataupun berada dengan ayah tu adalah yang lagi baik. Okey, jadi kebajikan anak itulah yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah dalam menentukan anak ni perlu dijaga oleh ibu ataupun dijaga oleh ayah. Okey. Sebagaimana ada satu kes di Kelantan, iaitu kes antara Zainab bin Sulaiman lawan Muhammad bin Husin. Okey, kes Zainab bin Sulaiman lawan Muhammad bin Husin ni, pihak-pihak ni merupakan pasangan suami isteri. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan 7 orang anak. Ramai 7 orang. Okey, jadi mungkin jodoh tak panjang, mereka bercerai. Okey, selepas bercerai, anak tinggal bersama dengan ibulah, Zainab. Tinggal bersama dengan ibu di rumah kakak Zainab. Zainab dia menumpang di rumah kakak dia. Okey, jadi si bapa ni Muhammad bin Husin. Zainab ni dia bekerja sebagai nurse, kalau tak silap saya, di hospital kerajaan, nurse. Tapi Muhammad ni dia macam businessman lah. Okey. Jadi setelah bercerai, dalam beberapa tahun anak tu tinggal dengan ibu. Kemudian si bapa Muhammad bin Husin ni dia pergi ke sekolah, dia ambil anak tu. Dia ambil anak, tinggal dengan dia, dan kesilapan bapa yang saya nampak kat sini, dia menghalang ibu tu daripada berjumpa dengan anak. Jadi bila si bapa tu menghalang, Puan Zainab binti Sulaiman ni dia pergi ke mahkamah failkan kes hak jagaan anak. Dia bukan semua ke-7 anak. Dia masa dia bercerai tu hanya ada 3 orang saja anak yang masih berumur, iaitu yang berumur paling 9, 8 dan juga 6 tahun. Jadi 3 anak ni lah yang menjadi subjek matter dalam kes hadanah tu. Okey, jadi sepanjang tempoh perbicaraan tu, si bapa dia menghujahkan ibu ni bukan tak layak, tak sesuai untuk menjaga anak. Sebab ibu tinggal menumpang dengan kakak dia. Dan kakak dia tu ada juga berkeluarga dan ada anak. Jadi pada pandangan si bapa, anak tu tak sesuai lah. Sebab dia ada rumah sendiri. Dan dia rasa dia ni untuk kebajikan anak, dialah yang paling layak lah untuk dapatkan hak jagaan anak. Jadi setelah bicara dan sebagainya, mahkamah buat keputusan bahawa anak tu diserahkan hak jagaannya kepada si bapa. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini bahawa kebajikan anak tu adalah menjadi pertimbangan utama yang akan dibuat oleh mahkamah dalam menentukan siapa yang berhak untuk menjaga anak. Selain daripada tu, mahkamah juga akan tengoklah dari segi pilihan anak. Sekiranya anak tu dah
boleh buat keputusan, dah memayis, dan dia boleh buat keputusan sama ada nak tinggal dengan ibu ataupun dengan bapa. Jadi pilihan anak juga boleh dipertimbangkan oleh mahkamah lah. Jadi kalau kita tengok mungkin kalau kata sebelum bercerai ibu je lebih banyak bersama dengan anak, bagi ambil berat pasal anak, jaga, hantar sekolah dan sebagainya, mungkin anak tu dia lebih selesa tinggal dengan ibu. Jadi bila berlaku perceraian, kebajikan itulah yang akan ditengok. Keselesaan anak tinggal bersama siapa. Yang tu yang mahkamah akan tengok. Sebab kanak-kanak ni kalau kata dia berada dalam keadaan situasi yang selesa, perkembangan fizikal dan dia punya mental pun akan okey lah. Kalau dia berada dalam keadaan stres, tak selesa dan sebagainya, dari segi perkembangan dia tu. Sebab budak-budak ni aset negara untuk masa hadapan kan. Kalau kata anak-anak tu dah bermasalah, jadi macam mana kita nak lahirkan pemimpin negara untuk meneruskan kita punya kepimpinan negara ni lah. Sebab tu kebajikan dan juga hak jagaan tu perlu diberi kepada orang yang betul-betul layak, yang betul-betul sesuai dengan dia punya emosi kanak-kanak tu. Kalau dalam peruntukan undang-undang tuan, Ya saya. ada tak dinyatakan apakah sebab-sebab yang boleh menyebabkan ibu itu hilang kelayakan untuk mendapat hak jagaan anak tersebut? Okey. Okey, dalam peruntukan undang-undang enactment Undang-Undang Keluarga Islam dalam Seksyen 84 lah. Seksyen 84 tu bagi wilayah, kata silap saya. Okey, dia menyatakan ada beberapa perkara yang menyebabkan seseorang perempuan ataupun seseorang ibu tu hilang kelayakan untuk menjaga anak. Pertamanya berkenaan dengan seseorang ibu tu berkahwin. Okey, maknanya setelah bercerai, apabila ibu tu berkahwin dengan lelaki lain dan lelaki tu tiada hubungan pun dengan anak tu, maknanya bukan pada saudara lelaki lah. Kalau kata dia kahwin dengan saudara pada lelaki itu, maknanya dia ada hubungan. Apabila seseorang perempuan tu berkahwin dengan lelaki yang tak ada hubungan dengan anak tu, maka itu menjadi salah satu punca lah menyebabkan dia boleh kehilangan. Boleh, bukan kata terus hilang, tak ada. Tapi kalau kata dia berkahwin dan dia boleh buktikan kepada mahkamah bahawa dia lebih baik untuk menjaga anak tu, mungkin anak tu akan kekal dengan dia. Ya, betul. Yang keduanya mungkin juga berlaku disebabkan oleh berkelakuan buruk. Okey, seseorang perempuan apabila dia berkelakuan kurang sopan dan sebagainya, sebab sekarang kita tengok banyak kan dekat media sosial dan sebagainya. Jadi yang tu pun kita perlu hati-hatilah dalam nak membuat TikTok ke, nak buat apa-apa. Mungkin pihak sebelah sana boleh gunakan apa yang kita buat tu untuk nak menghilangkan kita punya tuntutan sebagai menghilangkan tuntutan seorang ibu lah terhadap anak tu. Okey, yang seterusnya murtad. Murtad ni sudah tentulah. Okey, apabila seseorang perempuan tu menukar keluar daripada agama Islam, kebiasaannya anak tu tak akan diserahkanlah kepada pihak yang murtad tersebut. Itu antara faktor yang menyebabkan seorang perempuan tu boleh hilang hak penjagaan. Dia bukan saja kepada perempuan, lelaki pun sama. Kalau kata jenis kaki pukul, kaki botol dan sebagainya, yang tu pun kalau kata tak solat dan sebagainya, macam mana dia nak jadi penjaga yang terbaik kepada anak tu. Jadi untuk faktor-faktor ataupun yang telah saya sebutkan tadi bukan saja untuk perempuan. Dia juga berlaku kepada si bapa lah, hilang kelayakan. Kalau di mahkamah ada tak
anak itu dihadirkan ke mahkamah ataupun dipanggil ke mahkamah untuk ditemu bual bagi memilih siapakah dengan siapakah dia nak tinggal, siapakah nak jaga dia apa semua tu. Ada tak di pengalaman tuan di mahkamah syariah? Ada banyak kes yang mana bila anak tu macam saya beritahu tadi, sekiranya umur dah biasanya 7 tahun ke atas lah. 7 tahun ke atas mahkamah akan panggil untuk dapatkan pandangan anak. Dan mahkamah, kalau kita di Selangor kita ada bilik khas. Bilik hadanah yang mana pihak-pihak tu dipanggil duduk dalam bilik tu bersama dengan anak-anak dan hakim akan tengoklah, akan buat pemerhatian dari segi hubungan anak dan sebagainya tu ke arah mana, lebih pada ke arah ibu ataupun ke arah si bapa. Jadi selain daripada pemerhatian tu, mahkamah panggil juga untuk mendapatkan pandangan anak. Dari segi kehidupan sekarang ni, contohnya dengan ibu, bagaimana layanan ibu ataupun layanan bapa dan sebagainya. Jadi dari situlah mahkamah akan nilai. Bukan kata pandangan anak tu mahkamah akan pakai 100%, tak ada. Kadang-kadang pilihan anak tu bila diberi aiskrim, coklat dan sebagainya, dia akan berubahlah. Tapi hakim kan dia ada, ialah dia ada pengalaman dan sebagainya, dia boleh nilai lah kebajikan anak yang paling baik tu berada di mana. Sama ada diberi hak jagaan kepada ibu ataupun diberi hak jagaan kepada bapa. Ketika proses anak itu ditemu bual, adakah ibu ataupun bapa ataupun peguam dibenarkan untuk berada dalam sesi itu? Pengalaman saya masa di Selangor dulu hanya hakim dan anak sahaja yang dipanggil. Kecuali bila kata anak tu ada rasa takut dan sebagainya, mahkamah hakim tu akan benarkanlah sama ada ibu ataupun bapa tu masuk sekali untuk menemani. Tapi dia tak boleh bagi apa-apa pandangan. Hanya hakim sahaja yang berkomunikasi dengan anak, antara hakim dan anak je. Dia macam tu. Ya, betul. Ya. Itu barulah dimaklumkan. Betul. Tu bagi anak yang dah mumayyiz lah, yang boleh bagi pandangan dan sebagainya. Kalau kata anak yang macam lembam, sindrom Down dan sebagainya, biasa mahkamah tak panggil. Sebab macam mana nak dapat pandangan, ataupun yang kecil yang kecil pun mahkamah tak panggil lah, sebab tak boleh pun dapat pandangan dia kan. Okay, baik. Sebenarnya pertikaian berkenaan dengan hak jagaan anak ni banyaknya dikemukakan tuntutan tu di mahkamah. Ada tak satu alternatif lain supaya apa-apa pertikaian terutamanya membabitkan hak jagaan anak ni diselesaikan tanpa melalui proses mahkamah? Okey, kita di mahkamah syariah kita ada prosedur suluh. Suluh ni adalah proses yang mana pihak-pihak yang bertikai akan menghadiri satu sesi untuk mereka bincang macam mana nak selesaikan tuntutan yang dibuat oleh pihak yang satu lagi itulah. Jadi kelebihan untuk suluh ni yang saya nampaklah, pertamanya dia menjimatkan masa. Okey, maknanya pihak-pihak yang bertikai ni tak perlu dah nak turun naik ke mahkamah. Sebab kalau kata kes tu bila dibawa ke dewan untuk dibicarakan, dia memakan masa yang lama. Bukan kata disebabkan kes tu rumit dan sebagainya, kerana kes terlalu banyak di mahkamah syariah. Okey, tu menyebabkan kes tu mengambil masa lama lah untuk diselesaikan. Sebab tu kita galakkan pihak-pihak ni kalau boleh cuba selesaikan kes-kes yang perlu, yang dah dibawa ke majlis suluh tu, cuba selesaikan kes tu di majlis suluh. Majlis suluh ni dia cepat, keputusan tu adalah atas perbincangan ataupun atas kehendak pihak-pihak itu sendiri. Sama ada bekas suami ataupun bekas isteri, macam mana dia nak selesaikan tuntutan ni. Dalam contohnya dalam kes hak jagaan anak ni, okey, nak bagi hak jagaan kat siapa, bila dia nak melawat, dari segi giliran hari raya dan sebagainya, pihak-pihak tu sendiri yang akan buat keputusan. Jadi bila kita sendiri yang buat keputusan, jadi keputusan tu insya-Allah kita boleh patuhi. Tapi berbeza dengan kes yang dah dibawa ke dewan. Sekiranya kes tu dibawa ke dewan, keputusan tu adalah berdasarkan
hakim tu sendirilah. Sama ada kamu setuju ke tak setuju dengan keputusan tu adalah keputusan dia. Sebab tu kita galakkan pihak-pihak cuba selesaikan di majlis suluh. Kalau kata selesai majlis suluh, kos pun jimat. Sebab tak perlu bola alik ke mahkamah, tak perlu lantik peguam dan sebagainya. Dah jimat. Dan dari segi masa pun singkat. Terutamanya mereka yang perlukan perintah hak jagaan anak ni untuk nak buat pertukaran sekolah, nak daftar sekolah dan sebagainya. Jadi tuan-puan ada pilihan untuk cepat ataupun lambat je untuk selesaikan kes. Atas pilihan sendirilah. Kalau kata kita nak selesai kes dengan cepat, selesailah di majlis suluh. Apa yang penting adalah kebajikan anak. Betul, kebajikan anak. Okey, baik. Kalau lah perbincangan ni kebanyakanlah kenapa pertikaian berkenaan dengan hak jagaan anak ni tidak dapat diselesaikan secara rundingan. Mungkin tuan ada pengalaman, boleh ceritakan sikit kenapa gagal nak selesai di meja rundingan dan dia orang suka bawa ke mahkamah dan melalui proses perbicaraan yang panjang tu. Okey, berdasarkan pemerhatian saya sepanjang berada di Mahkamah Syariah Selangor dulu, yang saya nampak sebenarnya dia punya perasaan. Mungkin ada sifat dendam, ada sifat tak puas hati, nak marah dan sebagainya. Sebab berlaku perceraian ni kadang-kadang bukannya suka sama suka, ada benda lain. Contohnya suami curang ataupun isteri curang. Okey, jangan ingat suami je curang. Di mahkamah syariah ni kita dah jumpa banyak kes yang menyebabkan berlaku perceraian ni disebabkan isteri curang. Dan ada kes yang saya selesaikan hari itu pun dia macam itulah, dia curang dan dia tak nak minta maaf pun dengan suami dia. Tu menyebabkan ada sifat dendam lah. Jadi bila ada tuntutan-tuntutan lain selepas itu menyebabkan kes tu susah untuk diselesaikan di sesi rundingan di majlis suluh. Kalau kata pihak-pihak tu ada juga yang jenis dia bercerai cara baik, mungkin dah tak ada jodoh dan sebagainya. Bila ada tuntutan hadanah dan sebagainya, dia boleh selesai pun di majlis suluh dan pihak-pihak tu boleh bertolak ansur pun. Jadi itulah yang saya nampak, mungkin ada rasa dendam terhadap pihak yang satu lagi menyebabkan dia tak nak selesai di majlis suluh. Dia rela untuk pergi turun dan naik ke mahkamah untuk selesaikan walaupun ambil masa yang lama. Dia rasa puas hati. Macam itulah yang saya nampak. Jika kes tu pertikaian tu dah selesai, sama ada secara rundingan bersama ataupun melalui proses di mahkamah, jika suatu perintah itu telah dikeluarkan berkenaan dengan hak jagaan anak, jika ada pihak yang gagal mematuhi perintah tersebut, mungkin berkenaan dengan terma, lawatan, mengambil dan bermalam tu, apakah tindakan yang boleh diambil oleh pihak satu? Okey. Realiti lah. Setelah mahkamah keluarkan perintah, hampir 80% perintah yang dikeluarkan tu tak dapat dilaksanakan. Ini juga bergantung kepada sikap lah, sikap individu itu sendiri, sama ada nak menghormati perintah ataupun tak. Kebanyakannya tak ikut perintah mahkamah, walaupun kita dah bagi hak jagaan dekat ibu ataupun dekat bapa dan juga hak lawatan tu kepada ibu ataupun bapa, tetapi pihak-pihak ni tak nak mengikuti sebagaimana yang diperintahkan. Okey, sekiranya berlaku pelanggaran perintah, pihak yang satu lagi tu boleh failkan sama ada pengkomitan ataupun pelaksanaan perintah. Dia ada dua cara lah untuk pengkomitan dan juga pelaksanaan perintah lah, untuk laksanakan perintah tu. Cuma untuk failkan kes pengkomitan, nasihat saya lah, sekiranya sekali ataupun dua berlaku pelanggaran tu tak perlulah fail kes pengkomitan. Sebab biasanya pembuktian tu susah, menyebabkan kes tu ditolak oleh permohonan pengkomitan tu. Dan yang ni biasalah, kalau kata ada orang kau mahkamah dulu, saya nasihatkan, bila contohnya si bapa dapat hak untuk melawat ataupun untuk bersama dengan anak, tiba-tiba pergi
ke rumah ataupun di tempat yang dah dijanjikan sebagaimana yang di dalam perintah tu dia ada terma lah. Anak ni akan diserahkan di mana, sama ada di rumah ataupun di setengah orang tu dia pilih balai polis. Tempat untuk berlaku transaksi penyerahan anak tu. Dia pilih balai polis. Jadi kalau kata apa yang diperintahkan tu tak berlaku, contohnya anak tu bapa boleh pergi ambil pada bila-bila masa. Tiba-tiba bila bapa nak pergi ambil tak dapat. Jadi si bapa ataupun pihak yang satu lagi lah yang tak dapatkan dia punya hak dia tu perlu pergi ke balai polis buat cover report. Bukan kata kita buat report untuk polis ambil tindakan ke atas dia, tak ada. Buat cover report supaya bila kita nak buat nak filekan kes pengkomitan, kita dah ada bukti-bukti pelanggaran tu. Tak apa, pergilah sampai 10, 20 cover report pun tak ada masalah. Janji bila kita nak filekan kes pengkomitan, kita ada bukti. Bukan kita cakap saja. Ni bukti sebab report polis ni, kalau kata kita buat report polis palsu, kita boleh dikenakan tindakan. Jadi report polis itulah yang akan membantu kita untuk mendapatkan hak apabila kita nak filekan kes pengkomitan ke, kes pelaksanaan ke. Dan sekiranya kita dinafikan juga, kita ada peluang untuk ubah balik perintah yang dah dikeluarkan oleh mahkamah. Boleh filekan kes ubah perintah. Jadi nak filekan kes ubah perintah, kena adalah bukti-bukti yang mana pelanggaran tu berlaku. Kita dihalang daripada berjumpa dengan anak, bersama dengan anak dan sebagainya. Jadi nak bukti itu selain daripada video dan sebagainya, melalui report polis lah. Tak apa, pergi ya ke balai polis tu, walaupun lebih 10 kali dan sebagainya buat report. Cover report tu sebagai bukti apabila kita nak kemukakan ke mahkamah nanti untuk kita filekan kes pengkomitan ataupun ubah perintah ataupun pelaksanaan perintah. Dia tu antara tindakan yang boleh diambil oleh pihak yang mana haknya dihalang daripada bersama dengan anak. Mungkinlah tuan sendirilah ada tips ataupun nasihat ataupun panduan kepada pasangan-pasangan yang sedang melalui proses tuntutan hak jagaan anak ini di mahkamah. Okey. Cuma nasihat saya, sebab kalau saya tengoklah sepanjang berada di mahkamah dulu, anak ni kadang-kadang apabila ibu ataupun suami tu ataupun bapa berkeras, maknanya tak nak bagi kerjasama ataupun tak nak selesai kes secara baik dan sebagainya, anak tu jadi macam mangsa keadaan. Mungkin anak tu boleh stres, boleh tertekan dan sebagainya. Jadi nasihat saya kepada pasangan yang dah bercerai, yang akan filekan kes hak jagaan anak ataupun yang sedang yang ada kes hak jagaan anak yang masih dalam prosedur di mahkamah, cuba bincang cara elok untuk selesaikan tu. Okey, ingat balik masa kita hidup bersama dulu susah senang. Kita cuba fikir balik dan cuba bincang secara baik untuk kita selesaikan tuntutan tu. Okey, kalau kata kita terlalu susah ataupun tak nak selesai cara baik, menyebabkan anak tu jadi masa keadaan lah. Makna dia boleh stres, dia boleh mungkin macam sekarang ni anxiety, OCD dan sebagainya. Tu puncanya stres daripada situasi yang berlaku tu lah. Jadi terima kasih Tuan Tajudin atas kesudian hadir pada sesi sembang guaman pada hari ini. Okey, baik, bagi pasangan-pasangan yang sedang mengalami proses ataupun tuntutan hak jagaan anak di mahkamah ini, kalau boleh cuba bincang elok-elok, jangan sampai anak jadi mangsa. Kalau kita semua nak anak bahagia, kita kena jadi contoh terbaik untuk mereka. Sebagaimana Tuan Tajudin katakan tadi, bahawa mereka inilah, anak-anak inilah yang akan memimpin negara kita di masa akan datang. Sifirnya mudah bagi kes hak jagaan anak ini. Jika ibu mendapat hak jagaan anak, bapa akan mendapat hak akses bersama, melawat dan bermalam dengan anak tersebut. Begitulah sebaliknya. Jadi terima kasih kepada sidang pendengar sekalian yang mendengar sembang guaman pada hari ini. Jangan lupa untuk follow, like dan share sembang guaman Jabatan Bantuan Guaman
di Facebook, di TikTok dan di Instagram. Sehingga kita jumpa lagi di episod seterusnya. Sembang Guaman. Kami bukan hanya sembang, kami bantu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.